Mandarin yang selalu orang Cina cakap. Part 10. So, korang pernah dengar tak bila orang Cina cakap perkataan hao ci? Hao ci. Okay, contoh, korang nampak orang Cina, dia pergi kedai makan. Dan orang A ni bercakap dengan orang B. Orang A ni dia cakap something macam ni tau. Ni dia hao ci ma. Maksudnya, awak punya sedap tak? So, orang B jawab dekat dia, 我的好吃. So, apa maksud hao ci? Hao ci maksudnya sedap. Perkataan ni kita akan frequently dengar bila kita pergi kedai makan. So kalau contoh, korang pergi kedai makan and then meja sebelah korang orang Cina kan. Kalau makanan tu sedap, dia mesti akan sebut perkataan hao ci. So kalau lepas ni, korang dengar dia sebut perkataan hao ci, maksudnya dia tengah puji makanan tu sebenarnya sedap. Perkataan kedua, korang pernah dengar tak? Bila korang pergi office, colleague korang sebut perkataan ke yi. Ke-yi. Okay, contoh, korang dekat office, colleague korang dua orang Chinese, orang A dengan orang B kan. Orang A cakap something macam ni tau. Ni pang wo zhou zhe ge ke yi ma? Maksudnya, awak tolong saya buat ni, boleh tak? Lepas tu kawan korang yang orang B tu, dia jawab something macam ni. Ke yi. So, apa maksud ke yi? Ke yi maksudnya boleh. Perkataan ni sebenarnya saya perasan, ramai Melayu try to sebut perkataan ni. Cuma, cara sebutan tu je mungkin saya rasa kena betulkan sikit lah. So, cara yang betul untuk sebut perkataan ni ialah ke yi. Maksudnya boleh ataupun okey. Perkataan ketiga, korang pernah dengar tak? Orang Cina sebut perkataan jiayou. Jiayou. Okay, contoh, korang ikut anak korang pergi sports day kan. Lepas tu, kawan anak korang tu Chinese. Dia bagi support dekat anak dia tau. Dia sebut perkataan jiayou. So, apa maksud jiayou? Jiayou maksudnya semangat ataupun all the best. Perkataan ni ramai je orang try to sebut. Cuma saya perasan diorang sebut perkataan cayuk ataupun jayou. Sebenarnya, perkataan yang korang sebut almost betul. Cuma, cara sebutan tu yang kena betulkan sikit supaya maksud dia jadi betul. So, cara yang betul nak sebut ialah jiayou. So, ni men, syue tau, sing da tong si ma. Kejap, korang nak saya tolong translate perkataan apa lagi? Boleh like, follow, share dan komen.